Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tajahal. Saya Farahdiah Hana Nafisa binti Rafidizal, merupakan alumni Kolej Vokasional Datuk Seri Muhammad Zain Malaka, program pengurusan perniagaan. Kini saya berada di Beijing Muslim University, China, melanjutkan pelajaran saya dalam Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Rantaian Bekalan dengan kepujian. Di sini saya belajar dalam persekitaran yang baharu, mempelajari bahasa yang berbeza dan berpeluang bertemu dengan pelajar daripada pelbagai negara. Walaupun mencabar pengalaman ini, ia telah menjadikan saya seorang yang lebih berdikari dan lebih yakin untuk melangkah ke masa hadapan. Kepada semua pelajar Kolej Vokasional, saya berharap anda semua akan terus berusaha, tidak mudah putus asa dan berani mengejar impian dan cita-cita yang anda impikan. Akhir kata, terima kasih kepada pihak BPL TV, Kolej Vokasional, para pensyarah dan tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan saya atas bimbingan dan kenangan yang tidak akan saya lupakan. Terima kasih, salam KV di hati. Bye-bye.